Wakil Tunggal Negara, Johor Darul Tazim JDT berjaya mengekalkan rekod tanpa kalah mereka di peringkat kumpulan pada aksi di laman sendiri bagi Liga Juara-Juara Elit Akli untuk 2 musim berturut-turut. Selepas 8 perlawanan merangkumi 2 musim akli yang julung kali diperkenalkan bermula musim lalu, skuad Harimau Selatan kebal apabila belum tewas dalam 8 pertembungan di Stadium Sultan Ibrahim SSI. Bagi 4 perlawanan musim ini, mereka meraih 2 kemenangan dan 2 keputusan seri untuk mengutip 8 mata. Mereka menghimpun 11 mata bagi kempen peringkat kumpulan musim 2025-2026. Aksi cemerlang di laman sendiri jelas membantu skuad bimbingan Hisco Munos itu untuk mengesahkan slot kepusingan 16 terbaik bagi 2 musim berturut-turut. Mereka menang 3-1 ke atas Shanghai Shenhua dan 1-0 ke atas Vissel Kobe sebelum mengutip 2 mata hasil seri 0-0 bersama Machida Zelvia dan Shanghai Port. Namun pencapaian musim ini boleh dianggap sedikit menurun berbanding pada kempen musim lalu yang menyaksikan mereka meraih 3 kemenangan dan 1 keputusan seri. Mereka membelasah Shanghai Shenhua dan Ulsan Hyundai dengan keputusan 3-0 sebelum menutup aksi peringkat kumpulan dengan kemenangan 5-2 ke atas Pohang Steelers. Hanya Buriram United yang menafikan mereka untuk merakam kemenangan penuh di laman sendiri pada peringkat kumpulan masing-masing apabila terikat tanpa jaringan di SSI. Tahukah kalian, di sebalik gegak gempita sorakan puluhan ribu penyokong dan tekanan yang membelenggu setiap pemain, tersimpan momen yang terhijab dari pandangan umum iaitu bilik persalinan pemain. Di ruang spektakular itu, namun syarat dengan ketegangan, Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Ismail, pemangku Sultan Johor, menyampaikan titah yang menembusi lebih daripada telinga. Ia menyingkirkan keraguan, skeptisisme dan mentaliti negatif yang berpotensi melemahkan pemain. Mereka mempunyai bajet 60 juta dolar Amerika, kita hanya 15 juta dolar Amerika. Apa yang paling teruk boleh berlaku kepada kita? Kalah? Dalam perlawanan, ada menang dan ada kalah. Kita jangan takut dengan kekalahan, tetapi benci akan kekalahan. Biar mereka ingat kita, siapa kita. Kita Johor Darul Tazim, Give Them Hell, 17 Februari 2026, Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Ismail, pemangku Sultan Johor. Setiap perkataan baginda menyerap ke dalam jiwa pemain seperti oksigen, menghidupkan disiplin, integriti, dan daya saing. Ketegangan yang membelenggu digantikan dengan fokus tajam, keberanian, dan semangat yang membara. Bilik persalinan itu menjadi laboratorium psikologi prestasi, di mana visi kolektif bertemu dengan kepimpinan dan keberanian individu untuk mencipta keajaiban di padang. Gelombang semangat baginda diterjemahkan ke setiap sentuhan bola, gerakan taktikal, dan keputusan kritikal. Fakta membuktikan bahawa pemain yang menerima dorongan tepat sebelum perlawanan mampu membuat keputusan lebih pantas, berani mengambil risiko, dan meningkatkan keberkesanan taktikal. Titah baginda menjadi katalisator yang mengukuhkan mentaliti pasukan, menjadikan JDT sebuah kelab yang dihormati di pentas Asia. Lebih daripada kemenangan di padang, titah baginda menanam benih legasi mental, membentuk identiti pasukan, dan meneguhkan budaya profesionalisme, disiplin, dan kecemerlangan. Akhirnya, di bawah cahaya lampu Stadium Sultan Ibrahim, gema titah Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Ismail bukan sahaja membelah malam, tetapi juga membelah batas keupayaan Harimau Selatan lantas menulis satu lagi kisah yang akan dikenang selamanya. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.